Okey, yang ni adalah kabel neutral yang kita dismantle, memang ada masalah. Okey, nampak reading kita dapat 11 mega ohm. Okey. Kita touching dengan kabel bumi. Okey, tak cantik bacaan dia memang tak cantik. Okey, lagi satu guys. Okey, ni bacaan kabel yang kedua. Kabel neutral dengan kabel bumi juga kita sentuh. Reading kita dapat 19 mega ohm. Okey, lagi satu. Yang ni okey sikit. 79 80. Tapi sayang lah sebab ni rumah baru kan. Okey, nampak kita sentuh dengan ading. Bacaan kita dapat 117. Okey, kita nak tunjuk yang mana yang cantik. Okey, sentuh kabel lain guys. Kabel yang okey. Okey, nampak. Yang ni okey, 400 lebih. Sebelah. Yang ni lagi cantik. Okey, yang tu lagi satu. Ni terebus bar. Ini okey, tak ada masalah. Okey. Okey, kita try check neutral dengan live. Ambil mana-mana wis. Neutral dengan live, yang ni lita cahaya guys. Sambung kepada neutral lita cahaya. Okey, nampak tu. Ini paling cantik macam ni bacaan reading dia OL. Okey, OL, kabel live, kabel neutral dengan kabel hidup. Okey. So, jadi untuk kabel 3 kabel yang kita dismantle ni, ini adalah lintah lampu tingkat bawah. Semua sekali tingkat bawah. Jom saya nak tunjuk sikit yang mana Dia sini ada salah. Lampu sini. Sini pun sama. Dan dekat luar bahagian bawah semua sekali. Sini pun ada masalah. Sana. Okey. Sini dekat luar tu. Luar pun sama. Dalam bilik air. Dan juga sini. Yang ni pihak developer kena check baliklah wiring ni sebab apa. Okey, lepas dah check, nanti dia orang kena buat insulation test balik. Nak kena check berapa reading yang dia dapat. Okey. Kita nak check reading antara kabel neutral dengan kabel bumi. Selepas dia orang dah settlekan masalah point lita lampu bahagian bawah. Okey. Tu lagi satu, kita tak jumpa kabel ading 10mm yang daripada earth chamber. Yang ni 10mm dia tarik daripada SPD. Okey, dia tarik daripada SPD. Kabel 10mm. Sedangkan dekat earth chamber kita tengok ada kabel 10mm. Tapi sini tak ada Sini memang tak ada. Paling besar pun 4mm sahaja. Okey, kabel ading 4mm untuk water heater. Yang ni rasa macam kabel 16 ni. Walaupun dia letak kabel besar sini, tapi kabel ni dia tak pergi ke earth chamber. Itu isu utama dia. So yang ni pihak developer kena check balik sebab apa? Kalau tidak kena tarik baru lah. Sebab requirement ST minima 10mm daripada earth chamber luar sampai dekat DB. Okey, yang lain-lain tak ada isu lah. Yang lain-lain cumanya dekat sini lah. Ini satu lubang sepatutnya dia kena satu kabel je. Kalau nak lagi kemas kena pasang terminal block lah. Okey, nampak ni. Ini satu lubang ada dua kabel, satu lubang ada dua kabel. Ini pun sama. Dia bukan tak boleh, kita takut lama-lama nanti boleh spark. Disebabkan oleh lama-lama dia longgar. Disebabkan masuk dua kabel satu lubang. Itu je lah isu dia. Kalau ada pemeriksaan berkala tak ada masalah. Sini switch on untuk point kipas Switch dia dekat tangga. Okey, dekat sini. Ini switch dia. Lepas tu kita check kat sini. Reading yang kita dapat adalah 193.8. Okey.
Maksudnya ni termasuk kabel yang ada short tapi belum betul-betul teruk. Okey, sekarang ni kita berada tingkat atas. So tingkat atas ni kita nak cek bacaan reading dia dalam keadaan switch on, live neutral dan juga neutral dengan ground. Berapa reading dia? Sebab dekat DB kita ada dismantle 3 urat kabel neutral, kabel warna hitam. Okey. Ini dalam keadaan switch tengah on reading kita dapat 239. Okay. Okay, 239. Okay, Faiz, tukar neutral reading. Okay, yang ni bacaan reading neutral reading. Kita dapat reading dia kosong Okay, kosong pun 0.06, kira kosong lah tu. Okay, dah. Okay, yang ni kita cek dalam bilik yang sama tapi point lampu yang berlainan. Okay, switch dia lain. Sekarang 239. Okay, sekarang kita dapat reading dia 239. Okay, maksudnya sini menyala lah. Sini tak ada masalah, dia boleh menyala. Okay, 239.5. Okay, check neutral reading. Neutral reading yang ni sama, kita dapat 0 volt. 0.06. Okay, sama 0 volt.